Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah introduction indicator of fish trade version 2.8, di mana diguna pakai pada time frame 30 dan ke atas. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, terdapat beberapa signal yang kita perlu faham ataupun kenal di indikator ini, iaitu yang pertama, signal untuk entry. Short untuk entry short, long untuk entry long, dan garisan melintang ini adalah SNR menggunakan prinsip Fibonacci retracement. Level-level ini akan diupdate secara automatik, so tuan-tuan dan puan-puan tak perlu nak tarik dan sebagainya. Manakala line biru ini adalah untuk trailing stop, untuk penggunaan bagi mereka yang nak buat target ataupun nak capai target semaksimum yang mungkin. Okay, kita terus kepada bagaimana secara kasar penggunaannya. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, in entry perlu diingat ialah sekiranya entry itu short tetapi candlenya tidak berwarna merah, bermaksud itu adalah fast signal. Kalau dia long tetapi pada masa yang sama candle itu merah, ia adalah false signal juga. Bermaksud di sini signal entry dengan warna candle mestilah sama. Long hijau, short untuk merah. Seterusnya kita tengok kepada contoh ataupun simulasi. Okey, sebaik saja entry long keluar warna hijau, okey complete, kena sesuai, maka trader boleh ambil position pada 4289 and then target profit sama ada pada level putih ini iaitu 4407 ataupun maksimum yang mungkin iaitu tunggu signal exit keluar ataupun tunggu saja stop trailing stop ini trigger. Okey, kita tengok kepada kita punya simulasi macam mana. Kita bagi dia jalan. Okey, di sini kita tengok hampir dah sampai TP kita. TP kalau kita menggunakan SNR Fibonacci line putih ini 4408 4409 ataupun nak tunggu signal exit pun boleh. So kita tengok sampai mana. Okey, signal exit dekat atas dah keluar. So tuan-tuan dan puan-puan boleh keluar daripada position itu ataupun close position, dan berapa yang kita dapat daripada sini based on this simulation ialah sebanyak 249 point. Pada masa yang sama, sekiranya anda nak tunggu ataupun nak target profit yang maksimum bagi sesuatu swing ataupun sesuatu rally trend yang tersedang berlaku, boleh menggunakan trailing stop. Tetapi diingatkan, ini bermaksud anda juga mengambil risiko yang lebih lama kerana pegang position untuk tempoh yang lebih lama. Kita tengok macam mana trading stop ni berfungsi. Kita tengok di sini setiap kali harga bergerak, line trailing akan pun bergerak. Okey, pada sekarang ni dah trigger, barulah kita akan take profit dekat sini. Ini saya masukkan risiko. Tidaklah bermaksud menggunakan trailing stop akan menjamin profit kita maksimum. Sebab itu saya sediakan exit signal sebagai cadangan untuk anda, klien saya, untuk exit daripada position. Okey, kita lihat juga dekat sini, entry short keluar and then candle pun merah. Let's say trader ambil position, sell position pada 4401. Macam mana saya tahu 4401? Kerana terdapatnya arrow kecil ataupun segitiga di sini untuk kita buat rujukan. Okey, 4401 sell, target sell kita ialah sama ada pada paras 4296 ataupun tunggu signal exit untuk profit yang maksimum ataupun optimum. Okey, kita bagi tengok tiga jalan macam mana. Okey, exit dah keluar dekat bawah. So, tuan-tuan dan puan-puan, seeloknya boleh close position. Dan kita boleh tengok di sini adanya beberapa petanda untuk reversal dan sebagainya. So, berapa profit daripada sell entry di sini? Sebanyak 203 point. Okay, thank you for coming. Thank you for listening. Thank you for joining.